Salam subuh. Fajar menyingsing di pagi hari kedua kami di Lombok. Di kejauhan tu boleh nampak Gunung Rinjani. Okey. Itu adalah Gunung Rinjani. Dan kami bermalam di Sekotong. Okey. Ini kawasan yang kami duduk ni, nama dia Sekotong. So, kalau kita tengok pagi ni cuaca tenang, alhamdulillah. Semoga cuaca terus tenang macam ni, sebab kami akan ride lebih kurang 80 km hari ni untuk menuju ke next destination. So, ni sebenarnya teluk satu teluk Gunung Rinjani. Okey. Inilah rupa tempat tinggal lah kami lah. So, bilik kami di tengah-tengah tanah. Okay. Sini tarikan dia adalah pulau-pulau untuk aktiviti snorkeling lah, atau aktiviti diving. Okay, kebanyakan yang datang sini diorang akan cuba pergi ke pulau-pulau lah untuk aktiviti ni lah yang saya cakap tadi. Kawasan ni banyak pengaruh Bali sebab kedudukan Sekotong ni menghadap Pulau Bali. Dan jika dilihat daripada map kawasan Sekotong ni, Pulau Bali di sebelah sana. Okey. So, Pulau Bali berada di kawasan sana. Dan kalau boleh nampak betul-betul, kita akan nampak dia panggil Gunung Agung. Okey, kalau di sebelah Lombok terkenal dengan Gunung Rinjani, tapi kalau di Bali ada Gunung Agung lah. Saya tak pasti kedudukan Gunung Agung tu di mana, sama ada di sana, dan itu adalah Rinjani. So, Pulau Lombok, Pulau Bali berada di sebelah-sebelah sana lah. Okey. So, matahari tengah baru nak keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, tenang sekali. Kita berdua atas jalanan angin. Okey, pagi ni kami cuba nak keluar bertolak ke Mandalika. So, sebelum bertolak ke Mandalika, kita akan pergi sarapan dululah, sebab sarapan dikira termasuk dalam pakej penginapan yang kami ambil di Sekotong ini. Yang how you feel? Okay. I feel. Kalau bini feel good, laki pun feel good. Okay, jom. Kita tukar tu. So, kami kat mana ni sekarang? Kami dekat Krishna Resto. Okay, restoran tu resto lah. So, kami bermalam di Krishna Bungalow. Berharga lebih kurang RM150 satu malam, termasuk breakfast. Okay. So, uniknya Krishna Bungalow ni terletak betul-betul di tepi pantai Sekotong ni. Okay. Dan jika dilihat pada pagi awal boleh nampak Gunung Rinjani lah.
Tadi sekarang Gunung Rinjani dah tak nampak. Dan kalau rezeki boleh nampak Gunung Agung di Pulau Bali. Okey, so inilah suasana pagi di Krishna Bungalow. Assalamualaikum. Terima kasih tak. Okey. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Okey, bye. Yo, selamat menjamu selera. Okay, bye. Okay, so kami akan bergerak menuju ke next destinasi. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallazi syaqa lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita berhenti tadi ya. Kemungkinan yang boleh berlaku. Kemungkinan. Macam patung. Oh, ada market. Daerah ni macam kawasan Bali lah, pasal tak?
Tengok nak yang motor tu. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nice. Macam yang? Okey, kawasan ni dipanggil Mekaki Hill ataupun Bukit Mekaki. Dan kami akan melalui atas rabung bukit lah. Kalau tengok ni, kita akan jalan ni akan melalui atas rabung bukit. Sepanjang perjalanan ni kami akan melalui rabung bukit. So di bawah tu adalah pantai Mekaki. So kami tak turun ke bawah sana lah. Okey, kami akan terus menuju ke Tugu Persaudaraan. Kita berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Kami dah berhenti bergambar di Mekaki Hill ni. So kita akan teruskan naik yang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tengok belakang oh. Sini ada berhenti lagi. Lagi cantik lah sini. Yang Ya. Kita berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi, janji cinta di setiap destinasi. ya turun, peluk saya. Kota ke desa, gunung ke lautan, setiap detik jadi kenangan. Bersama di atas X-Max, meluncur bebas tanpa batas. Setiap jalan cerita kita ukir, jadi memori terindah di hati. Jalan berliku tak jantarkan, selagi tangan kau dalam genggaman. Hujan dan panas kita redai, satu destinasi Sekarang saya sikit kan back awal. Ha? Alhamdulillah, syukur ya Allah. hanya kita dan dunia ini. Roda berputar, kita bersemi.
Okey, apa tu? Itu Tugu Persaudaraan Bikers katanya. Berada betul-betul di atas puncak bukit. Kerana laluan yang kami lalu ni betul-betul di atas bukit, di atas sabung bukit. So memang view cukup cantik. Kalau anda dapat peluang main sini, memang view cantik. Okey. So kalau tengok ni, sana tu laut, sini perabung bukit. Okey. Itu sana. Kalau arah sana menghadap ke Mataram lah. Okey. Sini menghadap ke lautan yang luas lah. Saya lupa nama lautan tu. Okey. So mulanya saya ingat ada jalan naik, tapi tengok bukan untuk jalan naik biasa ni. Jadi kita duduk kat bawah ni je lah. Okey, bye. InsyaAllah kita jumpa pada next destination. Selamat tinggal Tugu Persaudaraan Bikers. Yelah, bikers lah. Bikers nak panjat ke situ. Saya bikers yang tak kental. Hikers betul. Selamat pagi, Pak. Itu Om Bro tu lalu. Kubah Masjid Lonjong. Bot kau apa kau? Ya, tadi macam nak hujan tu nampak depan tu. Memang leceh lah, tak nampak. Pemandangan kawasan yang cantik. Sebelah ni ada desa. Okey, saya tak tahu kawasan mana dah. Oh, tengok bukit-bukit dia. Dan yang best dia, sebelah sana laut. So tengok sekejap. Kan, nampak laut. Sayang, tempatnya bercantik banyak. Sepatutnya ambil peluang dengan tempat-tempat yang cantik ni.
semua jadi bubur, betul tak? Ni kalau kita beli gula banyak-banyak, beli pagi ni depan ni. Oh, betul lah, ada umroh lalu sini. Oh. Panjang tu jalan ke sini. Tak ah. Betul lah kata. Bahu tak ada. Bahu kawan. Betul ni. Okey. Okey. Saya nak ambil jalan mana ni? Jalan. Awak nak rakam boleh? Boleh? dengan visor awak tu. Ha? Ayah? Yang bersedia kan? Bersedia untuk apa-apa hal? Jalan rakam. Ada dia suruh ikutnya. Baru dapat kereta. Tahu tak siapa yang dia cantik yang? Laut dia laut luas tu. Tahu tak selama ni talian hayat saya tu lah, bateri tu tak dikontrol. Okay, kami baru sampai pantai Selong Belanak. So kita nak tengok lah apa yang ada kat sini. Okay, saya dah sampai di pantai Selong Belanak ni. Rupanya kawasan ni ramai lah pelancong-pelancong. Saya tu belajar surfing lah. Masih dia halus ya. Okey, kami main mana pula? Daripada Selong Belanak tadi kami datang ke Driftwood.
Ada kafe dia lah. Kita baca review okey, kita pun main lah. So kita akan order lah apa yang ada di sini. Kami di mana? Driftwood. So yang awak minum apa tu kan? Smoothie. Okey, rehat sekejap. Okey, penginapan malam kedua kami di Kuta Mandalika. Okey. So kami akan bermalam di Puri Rinjani. Okey, harganya 750,000 untuk satu malam. Jadi bilik yang kami ambil tu kira paling murah lah kot. Sebab di Puri Rinjani Banglo ni bilik-bilik dia seperti ini ya. So ada banglo yang tight macam ni dan seterusnya. Okey, bapak kita bekerja. Selamat siang pak. So ini bilik-bilik dia lah. Okey, kita akan bermalam di sini. So rumah kami nombor 15. So menghadap bilik kami ada kolam renang. So bolehlah main nak berenang kat sini. Okey. So dah kelajak. Ni bilik kami. Okey. So alhamdulillah saya baru balik solat Jumaat dan baru sempat nak buat video lah. Terima kasih, jumpa lagi. Berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi, janji cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa, gunung ke lautan, setiap detik jadi kenangan. Bersama di atas X-Max, meluncur bebas tanpa batas. Setiap jalan cerita kita ukir jadi memori terindah di hati. Jalan berliku tak jentarkan selagi tangan kau. Saya solat Jumaat di Kuta Mandalika, di Masjid Nurul Bilad Mandalika. Alhamdulillah.
Okay, masjid yang besar lah. Okay, cukup besar. Dan nampak baru masjid ni. Hujan dan panas kita redahi, satu destinasi cinta sejati. Malam temaram lampu jalan temani, hanya kita dan dunia ini. Roda berputar, cinta bersemi. Terima kasih. Okey, gaduh-gaduh je. Okey, terima kasih. Lengkap chicken ada? Ada. Sayur ada. Okey, terima kasih. Laut depan sejuk. Ha. Ya. Yalah, dia nampak 10 hari. Okay, ni cantik lah ni. Kita berdua atas jalanan, angin berbisik, bintang berkelipan, roda berpusing, hati bergetar, mengejar mimpi bersama ke akhir zaman. Langit luas jadi saksi, janji cinta di setiap destinasi. Dari kota ke desa, gunung ke lautan, setiap detik jadi kenangan. Bersama di atas X-Max, meluncur bebas tanpa batas, setiap jalan cerita kita